Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum kita beraya, kita berkumpul dekat dalam satu isu yang berkait dengan seorang abang ni yang jual belon dekat Jalan Tar. Kita semua rasa bersimpati dengan apa yang berlaku dengan abang belon ni bila kata barang-barang berniaga dia dirampas dan juga disita oleh pihak DBKL. Tambah lagi menyedihkan ialah bila kata viral satu video yang kita boleh nampak abang belon ni tengah bergelut dengan pegawai-pegawai dari DBKL. Asasnya itu apa yang berlaku, dan kalau kata korang nak info yang lagi lanjut, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Semalam pula timbul satu update yang boleh tahan mengejutkan. 13. Bukan RM13 ataupun 13 hari duduk dalam hospital ataupun 13 tahun ataupun bukan juga 130 tahun. Abang belon claim yang dia berniaga dekat kawasan tu, tapi ikutkan update yang terbaru, abang belon ni ada 13 rekod jenayah yang mana kebanyakannya berkait dengan dadah. Yes, itu apa yang dimaklumkan oleh pengarah JSJ, Datuk Seri Suhaili Mat Zain, dekat satu kenyataan media yang mana ini apa yang diberkatakan oleh Datuk Seri Suhaili. Kebanyakan rekod terbabit adalah berkaitan dengan kesalahan dadah. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Abang belon kini masih menerima rawatan di hospital, manakala bagi 2 penguatkuasa DBKL itu pula sudah diambil tindakan oleh jabatan. Buat masa ni ada 3 report yang berkait dengan isu Jalan Tar ni, yang mana report pertama datang dari penguatkuasa DBKL tu sendiri, yang kedua dari penguatkuasa DBKL juga, yang mana ada gambar penguatkuasa ni yang tersebar dan penguatkuasa ni dapat ancaman, dan yang ketiga report dari ibu kepada abang belon sendiri. Kes ni tengah disiasat dekat bawah Seksyen 186 dan Seksyen 325 kerana menghalang pejabat awam melakukan tugasan dan juga tindakan sengaja menyebabkan kecederaan parah. Datuk Seri Suhaili juga menasihatkan pada netizen supaya jangan pandang isu ni pada sudut sentimen saja, which pada aku ini bermaksud yang Datuk Seri Suhaili acknowledge simpati dan empati rakyat pasal apa yang berlaku. Dia gini, kita sebagai masyarakat, kita tak diskaun kalau seseorang tu dia ada rekod jenayah. Jangan disebabkan rasa simpati dan juga rasa macam kita takut kita dikecam oleh netizen, makanya rekod jenayah tu disenyapkan dan juga kita abaikan. Ya? Ingat ni apa? Abang belon dia claim yang dia dah hisap benda ni dah 130 tahun dah, makanya sekarang ni kerajaan kena sediakan tempat untuk dia hisap dan juga untuk dia hembus belon. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai masyarakat, kita nak tahu juga kesalahan lampau tu bila, baru ke lama, ada buat urine test ke tidak. Mungkin pihak berkuasa kena maklumkan juga kepada masyarakat bila kesalahan yang dibuat oleh abang belon tu direkodkan. Of course kena tolak dululah kes pasal apa yang berlaku dekat Jalan Tar tu. Sebab persoalan dia macam ni, mungkin tak yang sebenarnya abang belon ni dia dah cuci tangan. Jadinya dia cuba untuk mulakan hidup baru dengan cara jual belon tu, dan dia dah tak nak dah sentuh benda-benda apa benda tu semua. Benda ni semua pun kita kena ambil kira juga supaya kita tak salah menghukum. Maksudnya jangan disebabkan kita bengang dengan abang belon ni, makanya kita habis korek kesalahan lampau dia, sedangkan dia mungkin dah bertaubat. Ya? Tapi kalau kesalahan tu baru je jadi, dipersilakan pada pihak berkuasa, pihak berwajib untuk ambil tindakan untuk tegakkan keadilan. Aku support 100%. Betul pun. Cuma kena ingat, kesalahan lama dia tetap juga tak boleh dijadikan bukti untuk dibawa ke mahkamah untuk justify apa yang berlaku dekat Jalan Tar. Ya? Walaupun kesalahan tu korang claim dah 130 tahun dah dia buat. Rekod lampau dengan apa yang berlaku ni 2 isu ataupun 2 kes yang berlainan. Unless kalau kata dah buat urine test lah. Kalau kata positif, itu lain cerita. Ya? Jadi pada aku, walaupun ada plot twist, tapi kita tetap juga kena sit back and relax, dan kita kena tahu the whole situation. Kita kena faham the whole situation. Kita nak kena tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan aku yakin kawasan kejadian tu mesti ada CCTV, betul tak? Kalau betul, pihak DBKL 3 kali tegur tak jalan, cuba tunjuk bukti CCTV itu untuk kami masyarakat faham pasal apa yang berlaku. InsyaAllah aku yakin ada update baru pasal isu ni, dan aku akan kongsikan dengan korang nanti. Dan akhir kata pepantun, yang patah itu bangku, yang dibuang itu meja. Bengang hal yang baru, diungkit pula kisah lama. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Tergigit lidah lagi.
Mal sini, Bang. Mal.